Kalau berminat boleh tekan beg kuning yang ada di bawah sekarang. 如果你有兴趣，可以点击下面的黄色带子。 Welcome to the AI world. Ini dia earbud yang boleh jadi translator on the go korang. Dengan 134 jenis bahasa, dengar orang lain cakap bahasa yang korang tak faham, automatik korang boleh dengar semula bahasa yang korang faham melalui earbud ni. Cara nak link earbud ke dalam apps, mula-mula scan QR code yang diberikan. Pilih sama ada iOS untuk pengguna iPhone atau Android untuk pengguna Android. Install apps Say Me, connect Bluetooth antara earbud ke smartphone dan translator sudah pun boleh digunakan. Wireless earbud ni menggunakan pengecasan pantas jenis Type-C dan korang boleh gunakan earbud ni sehingga 4 jam tanpa henti. Dengan reka bentuk yang simple dan sporty menjadikan earbud ni tidak mudah terlucut dari telinga korang. Boleh juga digunakan untuk mendengar lagu ketika jogging. Untuk komunikasi dua hala, korang boleh berikan sebelah bahagian earbud ni dengan rakan komunikasi korang ataupun tunjukkan pada skrin smartphone korang. Earbud ni boleh jadi rakan travel korang ke mana sahaja. Dan jangan terkejut kalau harga earbud ni sangat murah seperti earbud biasa. Kalau korang nak cek harga atau beli earbud AI translator ni, korang boleh tekan beg kuning yang ada di bawah.